So hari ni kita dekat dataran JB. Kita nak buat apa kat sini? Kita nak review sebiji Saga VVT ni. Sebab aku tengok dekat kereta ni, dia unik gila bhai. Bang sini bang. Nama siapa? Orang panggil Afiq je lah. Afiq, okey. Aku cuma nak tahu kenapa kau pilih konsep marble dekat kereta ni. Dia sebenarnya diturun daripada satu BMW M4. Okey. Terlintas dekat Instagram lah, scroll. Okey. Nampaklah satu design tu. Okey. Ini lah marble. Marble. Jadi fikir-fikir macam kalau letakkan Saga macam menarik juga kan. Okey. Kita nak try benda baru. Okey, dekat lampu pula. Lampu ni kita custom daripada design BMW jugalah. Okey, untuk belakang pula. Belakang je aftermarket je. Aftermarket punya. So dari grup mana? Dia bergrup Saga Empire. Saga Empire, JB punya. JB punya lah. Okey. So mana yang keluar tu boleh follow lah TikTok kami. Saga Baik. Empire. Kalau boleh tengok setup dia ni, ini setup yang kita tanya owner lah. Setup ni macam mana? Kali ni saya tengah baru-baru untuk main setup estetik je lah. Estetik, okey. Estetik. Lupa tanya, sport rim saiz berapa? Scoring kita pakai 17. 17. Spek? Spek tayar. Nice. Saya 205, 40, 17. Menarik. Kereta ni aku suka dengan ada amber light dekat dalam. Best lah, best kereta ni. So agak-agak total berapa dah habis lah? Semua ke sekali? Semua sekali. Apa agak-agak? Agak-agak je. Kalau luar tu, ya saya sendiri saya tahu je lah. Okey, tak apa. Rasa je lah benda tu. Okey, saya faham. tahu lah. So kalau korang nak join, Grup kami, Saga Empire, bolehlah follow TikTok kami. yes, correct. So itu saja guys. Bye.